Okey, sebenarnya Public Goal meraihkan semua orang yang nak ada simpanan emas. Nak selamatkan duit tadi tu daripada dimamah inflasi, daripada kita sendiri memboroskan duit kita, daripada kita sendiri pun tah mana halalah kita letak duit kita, kita lupa, betul tak? Tapi bila you simpan dalam emas, you akan nampak. Emas tadi tu dah berjaya tukarkan sifat duit tadi tu daripada apa? Daripada inflasi. Dah berjaya tukarkan sifat duit tu daripada apa? Daripada kita boros ataupun scam duit kita sendiri. Dan kita dah berjaya apa? Convertkan duit kita pada emas tadi. Kita dah berjaya asuh diri kita tidak senang-senang untuk gunakan simpanan kita tadi. Sebab apa? Sebab emas telah, duit kita dah bekukan dalam bentuk emas. That's why lah sangat-sangat penting. Okey, tuan-tuan kena faham kenapa saya sangat galakkan setiap orang perlu ada simpanan emas dan silver lah. Mula dengan emas dulu tuan-tuan. Kalau you ada simpan duit tapi you tak ada simpanan emas, agak rugi. You ada banyak duit sekalipun you tak ada simpanan emas pun you agak rugi. Sebab you membiarkan kekayaan you miskin pelan-pelan. Sebab apa? Sebab macam saya sebut tadi, kalau duit ni dia memang ada inflation, ada inflasi. Dan duit senang untuk kita habiskan. Tapi kalau you bekukan at least 10% from your wealth daripada kekayaan you kepada emas, insya-Allah simpanan you akan lebih tinggi nilai.